Korang yang kat luar tu yang sedang mencari satu luggage bag, wajib korang tengok video ni sampai habis. Aku dah jumpa satu luggage yang bukan biasa-biasa. Luggage tapi banyak function yang menarik. Jom, aku tunjukkan. So, inilah dia luggage bag dari Junio. Seriously, design dia sangat lawa, minimalis. Bag dia pula bersaiz 18 inci, sudah cukup untuk korang letakkan segala barang ataupun pakaian ataupun apa saja dalam bag ni. Kalau setakat nak bawa pakaian untuk 2-3 hari, memang ini sangat sesuai. Paling ngam saiz dia. Selain dari design dia yang lawa, antara perkara yang menarik yang ada dekat bag ni adalah didatangkan satu cup holder di belakang bag ni. Memang jarang-jarang ada dekat luggage bag yang lain kan. So, memudahkan untuk korang letak botol, letak mak ataupun letak tumbler dekat bag ni. Tak payah nak letak dekat dalam. So, memudahkan lagi perjalanan korang. Bukan itu saja, siap ada satu port USB untuk korang charge phone korang tanpa perlu simpan phone tu dalam bag. Just sambungkan je power bank dalam bag ni, terus korang boleh guna port USB tadi untuk pengecasan. Macam nice kan? Tak payah lagi korang nak charge, buka bag, cari power bank, simpan power bank dan handphone korang dalam bag. Seperkara lagi yang best dekat bag ni, siap ada disediakan safety lock. So tak perlu untuk korang beli lock asing untuk bag ni. Just lock terus dekat safety lock yang tersedia ni. Barulah luggage korang tu selamat daripada ancaman lain. Menarik kan? Satu luggage bag yang simple, minimalis tapi ada function-function yang menarik dekat sini. So kalau korang yang sedang mencari satu luggage untuk travel nanti, aku sangat rekomenkan untuk beli yang ini. Harga pun tak sampai 100, memang satu pembelian yang berbaloi. So macam biasa, kalau korang berminat dengan luggage ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Harga tengah promo ni, baik gerak cepat. Nanti habis melopong.